Jenazah ni, arwah ni, masa dia hidup, dalam 10 tahun dia jaga suami dia ni, agaknya dia stres ke apa, suami buta, semua nak uruskan A to Z, orang kata nak mandikan, nak bawa pimpin pergi mandikan, pergi membuangkan, makan pun kadang-kadang nak suap, ikan tu kalau boleh nak kopek, tak nak ada duri dan sebagainya kan. Jadi mungkin dia stres, dia bagi makan suami dia macam dia bagi makan kucing. Dia dah letaklah nasi apa semua kan. Dia ambil kepala suami dia, makanlah, kau menyusahkan aku je, makan. Dan dia punya tu didengar oleh jiran sebelah yang pengurus jenazah yang sepatutnya uruskan dia ni tadi. Setiap hari, pagi petang tu, makanlah, dia cakap itu. Suami dia akan meleleh mata, dia tak cakap apa-apa tau. Suami dia takkan cakap macam, sampai hati kau buat. Tak! Suami dia diam, pasal suami dia tahu, aku ni buta kau tahu. Kau ni memang menyusahkan hidup aku kan. Makan pun tak pandai ambil sendiri apa semua. Nak layan macam raja. Suami akan menangis. Jadi, yang jiran ni Wan, semua dah tahu dah benda ni Wan. Semua dah tahu. Jadi itu sebabnya kenapa jiran yang sebelah rumah dia yang merupakan pengurus jenazah dia tak nak uruskan dia. Itu dengan suami. Masa mak dia masih hidup lagi, masa mak arwah ni masih hidup lagi, setiap waktu maghrib, ini kisah benar saya sebenarnya kan, saya sedih nak cerita benda ni. Pasal saya masa interview tu pun saya nangis sebenarnya. Masa tu arwah mak saya pun sakit. Dia halau mak dia waktu senja Wan. Mak dia tak boleh tidur dalam rumah tu Wan. Maghrib je Wan, dia campaknya toto mak dia, campaknya bantal mak dia, pergi tidur rumah jiran-jiran Wan. Tidur. Kau pergi tidur rumah jiran. Tak malam ni tak payah tidur kat sini. Busuk. Mak dia umur 92 tahun Wan. Memang tak pandai nak nguruskan diri sendiri. Akak memang sedih sikit lah Wan cerita ni, pasal walaupun dia dah lama kat interview. Mak dia sendiri? Iya, mak dia pun dia buat macam tu. Bukan mak mentua ke apa? Bukan, mak kandung dia. Mak dia akan ada satu bilik Wan. Dalam bilik tu ada satu dapur untuk mak dia masak nasi sendiri, lauk sendiri. Kadang-kadang jiran yang sebelah Wan, pengurus jenazah selalu tanya, "Makcik masak apa ini makcik?" "Aku dah tak larat." Dia cakap, "Aku makan nasi dengan garam je. Kan dari tadi bagi ikan kan makcik. Anak aku dah ambil." Dia cakap, bagi laki dia makan. Makan nasi dengan garam Wan. Masak sendiri, 92 tahun. Jadi itulah sebabnya kenapa masa hari dia meninggal tu, jiran-jiran dia tak nak uruskan jenazah ni Wan. Itulah cerita dia sebenarnya. Jadi apa yang Pak Imam ni cakap dengan suami dia, dia kata, "Pakcik," dia kata, "Bang, isteri dah tinggal bang. Ada masalah sikit nak uruskan." Dia cakap, "Boleh tak abang abang ampunkanlah dosa isteri abang ni." Ambil tangan pakcik ni tadi, suami dia tadi, letak dekat dia punya dahi Wan. Meleleh mata suami dia cakap, "Hari ini," dia kata, "aku maafkan semua dosa engkau, aku redha kat engkau." Dia cakap, "Pergilah dengan baik, aku dah ampunkan dosa engkau walaupun kau bagi aku makan macam bagi makan kucing." Dia kata. Dia cakap itu kan. Ya Allah. Kata Ustazah tu, saya menangis. Saya menangis jam. Dia kata dengar macam tu. Sepanjang saya punya kerjaya lah 20 tahun menguruskan jenazah jam. Inilah satu-satu jenazah, dia kata. Saya tak boleh tahan jam, dia kata. Saya terbayangkan mak saya, dia cakap. Masya Allah. Dia kata, saya ingatkan jam masalah tu selesai dekat kapan je. Ya Allah. Masa tu dah pukul 2, patutnya kubur dah siap. Kubur kalau kita gali biasa manual ni, selalunya 4 jam kita gali kubur. Dah pukul 2 petang, kubur tak siap lagi. Bila kubur tak siap, jenazah tak boleh bawa ke masjid untuk solat. Pukul 4 petang, kubur tak siap lagi. Lala Pak Imam ni pergi kat kubur tu, tanya geng kubur ni. Kubur ni Wan, gali tempat biasa. Bukan kaki bukit ke atas bukit ke apa. Tanya dengan pakcik yang gali kubur tu, "Apa masalah daripada pagi gali?" Dia kata, "Pak Imam, saya dah penat dah. Ini kubur ketiga saya gali. Kubur pertama saya gali, Pak Imam, saya jumpa ular. Saya kambus balik.
Kubur kedua saya gali, dia kata jatuh, tanah jatuh Wan. Gali je belum buat yang lain, tanah tu jatuh, tanah tu jatuh, tanah tu jatuh. Macam mana saya nak gali, dia kata. 5 orang Wan gali tu Wan. Semua dah penat dah. Ini kubur ketiga ni Pak Imam tengok. Bentuk apa ada dalam kubur tu? Air hitam. Ya Allah. Air becak. Air becak. Jadi masa tu dah dekat-dekat pukul 5 lah waktu asar macam ni lah. Lepas waktu asar, Pak Imam kata tak boleh tunggu lagi. Kita masukkan je jenazah ni, cakap. Masukkan je. Masuk je. Ingat dah masuk tu Wan, selesai lagi masalah. Tak, kata Ustazah Aisyah ni. Apa lagi Ustazah yang jadi? Kubur tu sempit Wan. Masuk tak boleh. Pada orang yang gali kubur ni bukanlah orang bodoh-bodoh. Orang ni pengalaman dah luas, 5 orang ni. Dah penat. Lala masuk, apa tu, Pak Imam kata, panjangkanlah sikit kaki tu, panjangkan sikit, panjangkan. Apa ni, ni cangkul lagi lah bahagian kaki tu bagi pang. Tak boleh juga lurus masuk. Dia bila masuk tu, dia kena bengkok tu. Dia bengkok tu, kita kena buka dia punya tangan apa semua, nak hadapkan ke kiblat tu. Dah lah masuk dalam air lumpur. Air hitam, busuk. Nak buka tu tak boleh. Lepas tu kata Pak Imam ni bisik-bisik kat orang yang dalam tu, bengkok je lah kaki dia, bengkok je. Masya Allah. Bengkok Wan kaki dia Wan. Bengkok. Bengkok kaki dia. Bengkok. Bengkok. Dan 6.30 petang Wan. Kau nak tunggu pukul berapa? Allahu Akbar. Daripada 6 pagi ni hingga 6.30 petang. Masya Allah. Bengkok Wan. Bengkok, baca-baca takim ala kadar. Kawasan tu Wan, kawasan yang ada rumah panjang. Rumah panjang 2 tingkat masa tu, ramai Cina duduk. Pemindahan daripada satu tempat, masa tu kawasan tu rumah panjang. Jadi dekat tengah kubur tu ada satu surau lama. Jadi dah habis 6.30 tu, semua orang balik lah. Pasal dah penat Wan daripada pagi, nguruskan jenazah ni tak habis-habis. Kita ingat dah selesai, kata Ustazah Aisyah ni. Dah selesai lah, dah balik ni. Dia pun mengejar lah, dia kata balik mandi, nak kejar semayang apa semua. Maaf, kawan ni tadi telefon. Allahu Akbar. Kak Aisyah, dia cakap, apa salah lagi? Kak Aisyah, Amir datang kat kubur ni. Kak Aisyah, cepat Kak Aisyah. Apa pasal? Bomba ramai ni kat kubur ni Kak Aisyah. Bomba ramai. Apa salah bomba pula? Cakap, apa masalah dengan bomba ni? Orang geng-geng apa yang rumah-rumah panjang Cina ni tadi, elok je diorang balik Wan dalam pukul 7 suku tu. Dah maghrib dah 7 suku tu, tiba-tiba nampak api menyambar. Dia ingat surau terbakar. Kat tengah kubur tu memang ada surau. Surau selalu kita duduk-duduk lawan baca-baca Yasin. Dalam tu kadang-kadang kita letaklah macam cangkul kita ke tika-tika kan. Orang kata macam store, bukan store tu surau lama sebenarnya. Jadi dia takut store tu terbakar ke surau tu terbakar, dia telefon bomba lah. Bomba datang. Bukan bomba je datang. Geng-geng penggali kubur datang, takut tersilap ada isap rokok ke apa terbakar, api ke elektrik ke lintas-pintas. Datang termenung bomba ni. Termenung bomba ni. Api tu datang pada kubur yang baru ni tadi. Masya Allah Akbar. Kan apabila kita derhaka lah dengan apa, dengan suami, derhaka dia macam tu lah. Kan mulut ni mulut dengan mak kita. Kita baru je mati, baru je tinggalkan dunia. Belum lagi kita duduk alam barzah tu. Belum lagi kita tercampak dekat akhirat sana. Allah Ta'ala dah bagi tahu mana kita punya kedudukan besok dekat akhirat sana. Macam mana kita punya kedudukan kita kat akhirat sana. Itulah Ustazah Aisyah tu cakap, saya 20 tahun saya menguruskan jenazah. Dia kata, ini kali jenazah ni betul-betul bagi keinsafan kat saya lah. Jamilah dia cakap kan. Pakai dengar pun akak menangis lah Wan macam ni Wan kan. Macam mana akak cerita dengan Wan ni, macam itulah akak menangis depan Ustazah Aisyah tu. Kan. Mungkin ramai kata, alah ni cerita dongeng. Tak tuan-tuan kan. Cerita ni bukan cerita dongeng ke apa. Cerita ni memang betul-betul berlaku kan. Nampaklah suami kan. Macam mana pun suami tu, buruknya suami tu, kita kena hormat kat dia. Pasal dia tu syurga kita. Macam tu juga dengan mak kita Wan. Tua macam mana mak kita nyanyuk pun, itu mak yang lain dengan kita Wan, bukan orang lain tu. Kalau tak ada mak tu Wan, tak wujud kita kat dunia ni. Ya Kak cakap. Ya tak wujud kita kat dunia ni Wan.